Okay guys, sekarang saya nak demo antara 1000 Nm Tanzu dengan 1000 Nm Dakmara. Saya try ketatkan dan bukakan nut ni pakai interest yang berbeza. Sekarang ni nut ni saya dah longgarkan. Saya dah longgarkan. Sekarang kita ketatkan dulu pakai Dakmara dekat nut yang ni. So nak ketatkan ni, tekan kat sini. So ni speed paling laju daripada Dakmara. Okey, kita ketatkan. Okey, let's go. Okey, dah betul-betul ketat kan. Alright. Sekarang kita ambil Tanzu pula untuk ketatkan nut yang ni. Okey, yang ni ketat speed paling laju daripada Tanzu, kita ketatkan pula. Alright, 1 2 3, let's go. Okey, 10 saat. Baik. Sekarang nut ni Okey. Kita tukar boleh Kita try buka pakai Tanzu. So nak buka tekan kat sini Okey. Right. So speed yang sama. Okey. Tengok boleh tak Tanzu buka. Okey, boleh buka. Sampai 5 saat dah terbuka. Baik. So sekarang kita try Dakmara pula untuk buka nut yang diketatkan oleh Tanzu. Okey, speed dia. Okey, speed yang sama ni Longgar. Okey, confirm. Okey, let's go. Boleh buka, cuma dia makan masa sikit lah. So, korang tahu mana pilihan yang terbaik untuk korang? Terus tekan link kat bawah.